Alparis! Alparis! Oh, Alparis! Mana budak itu? Kau nak cari dia? Ini. Mana budak itu? Mana? Cek itu. Adalah. Ini dia betapa letih awak mencari. Tapi Alparis bukan ni, lain model. Oi, Alparis. Mak, macam model kau ni. Alparis, udah ada nak bual sikit ni kau. Ni penting betul ni. Bisa tak? Kau ada waktu tak? Macam mana Sebetulnya jadual aku ni padat Pak Uda. Tapi lantaran aku mengenang Pak Uda, okeylah, apa dia? Kau ni semenjak sok sibuk pula di kau. Sekejap pun tak ada waktu. Mula lampau. Orang dah letih mencari dah dari tadi lagi. Sekejap aja. Udah penting betul ni. Apa yang penting sangat ni Pak Uda? Sampai susah-susah nak mencari aku. Boleh kau main manjat-manjat. Tuan sekejap. Udah nak ada nak cakap ni. Tunggu jap. Sinilah dekat sikit. Bual jauh payah. Ada apa wahai Pak Uda? Kenapa dirimu tergesa-gesa? Dia kau ada megang duit tak? 3M. Udah ada perlu nak melamar anak orang. Kalau 3M aku tak ada dah Pak Uda. Tapi kalau 3 miliar, kurang 3,000 rupiah, ada aku ni. Kurang 3,000? Kalau 3,000, biar udah cari. Udah ada 5,000 tu. Berarti sisa 2,000 duit udah. Kan? Dapat ke untuk duit okok? Kalau menurut aku, zaman sekarang ni nikah pakai duit, tak hebat. Macam mana lah cara nak nikah tak ada duit? Nak nikah tu butuh biaya. Sewa kompang, sewa tenda, sewa pelamin. Kau tak tahu yang viral semalam tu, meminang anak orang 3 miliar. Kau ada tak? Udah nak pinjam udah nak melamar anak orang. Nanti keluar SK udah ganti. Boleh tak? Sekarang ni, macam mana duit tak ada, tapi kita boleh menikah. Macam mana lah cara nak nikah tak pakai duit? Itu nama gaya lama. Zaman sekarang ni tak main gaya macam itu lagi dah. Usah banyak tanya lagi. Sekarang ni yuk ikut aku. Yuk ikut aku. Nak ke mana ni? Kau nak pinjam duit dia bawa lah awak pergi. Ke mana budak ini dibawanya? Tak mana-mana tempat dibawanya. Jatuh mampus dengar. Kenapa lemah? Mana lagi? Betul, cepat sikit. Ya. Inilah tempat dia. Ini yang tempat 3 miliar tu. Inilah tempat ni. Allah. 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 Yang sedap berzikir orang tua ni. Tok. Apa Tok? Tok. Apa kata? Mau payah menia. Apa ni? Orang tengah bertapa dekat sini ni. Kami ni ada hajat Tok. Tak sedap kalau dia cakap di sini. Yalah turun ke bawah Tok. Ayalah. Atuk turun juga. Atuk ni dah lama bertapa sini. Banyak yang Atuk mimpikan ni. Jadi rencana Atuk tu besar rencana ni. Ayo. Ayo Tok, sini Tok. Kemana lah cucu Atuk nak ngajak cucu. Dia cakap lah yang tadi. Tok, Pak Uda aku ni, dia nak nikah. Aku cakap tak payah pakai duit lagi. Aku ajak jumpa Atuk. Dah ada dah mimpi Atuk tadi malam dah. Tunggu sini. Udah tengok. Belum awak cakap lagi dia dah tahu dah. Ana. Apa benda alah tu? Itulah mantranya. Sekali baca 10 yang datang. Nah, cuba bodoh baca. Apa ni tak kosong?
tak diisi. Mereka belum kasih aku punya. Sini, biar tu baca. Ni kau dengar baik-baik ya. Pasang lukah tepi parit, dapat jejo 3 ekor. Nak menikah tak ada duit. Bantal guling buat tidur. Macam tak asing je bunyi mantranya Macam pernah aku dengar ya. tapi dekat mana